Saya ingat saya nak jual 145,000 tuan. Ha? Lupa Khairul dulu. Khairul. Ada? Sekejap. Okey. Khairul. Hey bro. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam tuan. Selamat datang. Duduk tuan. Baik. Alright. Tuan. Saya ingat saya nak jual Rezak saya. Nak jual? Ya. Nak trade in? Ambil kereta apa? Saya ingat saya nak beli, tuan recommend lah dengan kereta apa yang boleh, sebab saya nak, bajet saya 145,000. Uish, 145,000 boleh beli 2 biji. 2 biji tu kereta apa tuan? Kereta Activa ada restock. Kereta Activa. Activa. Boleh saya tengok? Boleh? Oh, okey. Jom. Okey tuan, ni kereta yang saya recommend tuan. Okey. Activa 1.0 cc turbo. Okey. Ni harga berapa tuan? Okey, untuk spek yang sekarang saya tunjuk ni harga 76,100 on the road lah. Okey, on the road. Apa kelebihan kereta ni tuan? Jimat minyak. Jimat minyak. Ya. Okey. Spek yang saya recommend ni adalah spek yang paling high spek lah. Aspek. Spek. Apa beza dia aspek dekat dalam, boleh saya tengok? Boleh, silakan. Okey. Okey, kita tengok bahagian dalam dia. Steering dia, rider. Sini ada button, power. Okey interior dia ada two-tone colour, Android player, handbrake. Dia seat two-tone colour. Okey tuan, untuk bahagian belakang pula, so sesuai lah untuk anak-anak, 3 orang boleh duduk di belakang. Okey tuan, untuk keluasan boot 3 luggage boleh masuk lah, tak ada masalah. Okey tuan, ni bahagian enjin yang tuan nampak sekarang. Dia berkedudukan yang sangat kemas Siap penutup semua ada. Okey tuan, macam inilah keadaan kereta. So boleh saya tengok keadaan motor pula? Tengok motor. Motor dia kat luar tuan. Okey, boleh? Jom kita tengok. Okey tuan, ni lah motor dia tuan. Oh, ni motor dia Ya tuan. Berapa harga nak jual ni? Saya ingat saya nak jual 145,000 tuan. Ayo di mak. 145,000. Ya tuan. Dah betul. Tuan tengok barang-barang semua NOS tuan. NOS NOS item. NOS item tuan. Sporing apa ni? Sporing GTO tuan, original. NOS. Boleh saya tengok dulu? Dia datang daripada kilang, tak pernah buka. Jadi macam ni lah keadaan dia. 145,000. Ya tuan. Macam mana tuan? Okey. Kita terus swap, kita ambil kereta, tuan ambil motor. Boleh bawa balik Serius? Serius. Okey tuan, cantik tuan, mantap. So kepada kawan-kawan, saya nak kenalkan ni kawan saya, salesman kereta dekat Pro 2 ni. Nama dia Khairul Ridwan. So kalau nak dapatkan perbincangan ke, nak dapatkan sebuah kereta yang baru, boleh berjumpa dengan Cik Khairul lah. Ada apa-apa nak cakap? Okey, sesiapa yang berminat nak beli kereta baru Pro 2, boleh hubungi saya di nombor 018 91 96 972. Nak waste tempat ni, apa nama kedai ni tuan? Lokasi ni berada di depan kedai kek Fruity Fruit, bertempat di Lebo Turi Pro 2 Ciliong. Taman Ciliong Taman Ciliong. Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang. So tuan ada
akaun TikTok ke apa nak bagi tahu, mungkin diorang nak PM tuan. Boleh. Akaun saya Khairul Awaludin. Khairul Awaludin. So boleh pergi ke profilnya untuk dapatkan kontak dengan Cik Khairul. Selain daripada Ativa, apa kereta lagi yang banyak keluar dekat sini tuan? Beza pun ada? Ada. I like Beza tuan. I like Beza. Takkan tak ada free gift beli kereta? Ada tuan. Free gift apa tu? Free gift tinted. Okay. Full tinted lah. Okay. UV. Wow. So urusan untuk sign video lah. Sekarang sign? Sekarang sign. Okay. Malaysia dia boleh order. Terus lah. Dan jom kita ambil kita. Wow. Okay, jalan. Okay guys, jangan lupa dapatkan kereta dengan Khairul Awaludin. Lucu. Okay, Tania. Tanya, thank you. Okay. Okay.